Majlis Daerah Marang nafi sewaan sebuah premis kepada NGO melibatkan pengiktirafan status pelarian. Penjelasan itu dibuat menerusi satu kenyataan rasmi susulan isu tular di media sosial mengenai premis di Kompleks Telaga Mengkudu yang dijadikan pusat pendidikan komuniti pelarian berdaftar bawah UNHCR. Premis berkenaan disewakan kepada Persatuan Jaringan Islam Global Masa Depan sejak tahun 2020 bagi tujuan pendidikan asas kanak-kanak pelarian dengan menerima sokongan dana daripada UNHCR atas prinsip kemanusiaan. Pihak berkuasa tempatan itu turut menegaskan penyewaan tersebut hanyalah pengurusan aset majlis mengikut peraturan, malah pemantauan berterusan mendapati tiada sebarang aduan rasmi diterima yang boleh menjejaskan keharmonian masyarakat setempat.